Saya memang sengaja saya tak nak bayar. Saya nak bayar sikit-sikit. Saya pergi jumpa dia. Tapi dia sombong. Saya dah pindah sebab dia halau saya. Macam-macam dia ada ugut saya tak cerita je dengan orang. 6 bulan selepas isu tunggakan sewa rumahnya menjadi perhatian ramai, pelakon veteran Rahim Omar akhirnya tampil menjelaskan keadaan sebenar. Menurut Rahim, dia mengakui masih belum melunaskan tunggakan sewa berjumlah RM7,000, namun menegaskan dirinya tidak berniat untuk melarikan diri daripada tanggungjawab tersebut. Tambahnya, kelewatan itu berpunca daripada masalah kewangan yang masih belum pulih. Selain itu, pelakon veteran ini turut mengakui berasa kecewa apabila isu berkenaan didedahkan di media sosial. Tak mahu buat apa-apa andaian, jom kita dengar sendiri penjelasan penuh daripada Rahim. Saya tak mau komen apa-apa. Saya ada sebab saya tersendiri. Sebab dia dah cuba nak malukan saya. Sebab benda tu kita boleh berunding masa awal tu, tapi dia keluarkan statement tu. In fact, saya tanya pendapat undang-undang kan. Saya boleh saman dia, tapi saya bukan jenis orang macam tu. Sebab dia pun ada family kan. Saya faham. Cuma saya sekarang ni, saya baru nak stabilkan ekonomi saya. Sebelum ni saya kena teruk. Memang teruk saya kena nak kata apa, nasib saya tak lah, tahun lepas kan. Dah 2-3 tahun lepas saya rugi sampai RM500,000. Tapi saya tak cerita dengan orang. Tapi bila dia masukkan dalam paper wartawan call saya tu, saya terpaksa berterus terang lah. Sebab saya benda ni, kita masalah saya sendiri kan, saya boleh selesaikan. Dan saya yakin benda ni tak ada. Cuma orang tu tak sabar. Dia tak faham keadaan kita. Kita bukan suka-suka. Saya sebelum ni pun tak pernah sesusah macam tu lah. Tapi saya yakin lah benda ni sekarang dengan rezeki tahun ni, insyaAllah. Saya akan jumpa dia, saya akan selesai benda tu. Saya tidak lari. Kalau dia minus berapa agak-agak tunggakan? Sebenarnya daripada RM7,000. Sebab masa tu saya susah masa tu. Saya tak ada job. Last year saya 6 bulan, 7 bulan tak ada job. Jadi saya duduk tu, rumah pun anak saya dapat hantar zakat. Zakat memang bayar setiap bulan 800. Cuma saya kena top up lagi 300. Tapi masa tu kalau orang cerita, orang macam tak percaya. 300 pada saya ketika itu memang susah. Di tahun ni alhamdulillah saya getting better. InsyaAllah. Lepas dia membuat komen macam tu, abang kecewa? Tak ada. Saya terima. Demi Allah saya adalah saya nak orang kata kecewa tu. Saya terima. Saya cakap dengan orang rumah saya, anak saya semua sabar. Ini ujian. Bagi saya Allah nak uji. Ketika umur saya dah macam ni, saya kena ni semua kan. Ini semua Allah punya uji. Aturan Allah. Kita terima insyaAllah. Tapi alhamdulillah benda ni is getting better. Abang, kiranya sejak daripada kes tu yang dituntut tu sehingga sekarang tak ada pembayaran lah daripada saya pihak memang abang? sengaja saya tak nak bayar. Saya nak bayar sikit-sikit. Saya pergi jumpa dia, tapi dia sombong. Jadi saya datang dari jauh-jauh, jumpa dia, saya tunggu dia pula. Lepas tu bila saya cakap ni, dia cakap macam, wah, saya kata, aku datang jumpa kau, patutnya kau cakap, hello, aku dengan niat datang, aku nak settle ni. Lepas tu dia keep calling me, saya tengah situ ada call, saya tak layan lah. Sebab saya tak ada jawapan. Saya tunggu bila saya dah ada, nanti saya akan cari dia. Kira abang masih duduk di rumah tu ke atau Saya dah pindah sebab dia halau saya. Orang tak tahu bila kita cerita macam ni tak sedap lah kita. Kita ingat benda ni saya boleh settle, saya settle. Alhamdulillah hari tu yang bila dia suruh keluar, macam-macam dia ada ugut saya tak cerita je dengan orang. Saya dapat alhamdulillah saya keluar, saya dapat ada hamba Allah yang tolong bagi rumah yang lebih selesa. Itu sekarang yang saya duduk ni.